Atau ulang balik ya. Mengambil lapang sekerazat, mengambil ruang masa, ruang tempat. Jadi bila kita makhluk mengambil ruang masa, ruang tempat, kan? Jadi kalau orang kata Allah macam mana? Dia tak macam tu. Bila Allah tak ambil ruang masa, ruang tempat, tak ada masalah. Quran kata Allah di aras, tak tahu. Allah ambil waris, tak tahu. Allah meliputi orang kafir, tak tahu. Kita jawab tak tahu je. Jangan kita pergi bagi Allah di atas aras, dia duduk dengan malaikat dia. Tu yang mengarut tu. Kan? Jangan buat pasal. Dulu Atuk cerita juga. Analogi air ombak memang boleh pakai. Memang cantiknya. Analogi lain tak boleh. Api kan tu dia pakai. Macam contoh, orang cakap tak tahu betul, tak tahu lah. Macam tu kenali kata. Ni tak tahu tu kenali kata, tu ni tak kata dia perekor tak tahu. Allah dengan makhluk ibarat gelas dengan kaca. Dia kata. Tahu. Dia buat ibarat begitu. Kalau kita nak Allah tu ibarat dia kata gelas, makhluk gelas, kaca tu Allah. Kalau kita nak kaca, kita kena pecahkan gelas tu. Baru dapat kaca. Lagi gelas tak pecah, tak dapat kaca. Tak boleh. Lain jadi. Tengok dia buat analogi begitu. Saya kata bukan untuk kenali buat, ni orang lain buat. Yang tu tahu, tu kenali, kata jangan sampai terlihat ada diri. Yang tu je. Yang tu sahih. Sesuai. Tapi dia buat analogi begini, kita kata, okey. Kau kalau nak, kau kena Allah tu engkau tu Allah. Kaca tu gelas tu kaca. Kita ni Allah ni kita. Kalau kita nak Allah, kita kena matikan diri kita. Baru Allah tu naik. Jangan pasal. Habis syariat macam mana? Lagi semayang tak sembah apa? Sembah diri sendiri nanti. Salah tu. Tadi Atuk baca Quran, satu hadis. Kan orang tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita mesti makan binatang yang kita sembelih, bukan Allah yang sembelih? Tahu? Allah sembelih dalam kurungan tu dia bangkai. Binatang mati begitu, hakikat dia siapa bagi mati? Allah kan? Allah. Kenapa tak boleh makan? Nabi kata lagi, kita kena makan binatang yang sembelih dengan disebut nama Allah. Kalau binatang mati, tak ada orang sembelih, apa nak sebut nama Allah? Ingat, dalam hidup ni kita kena menaikkan syariat. Hakikat dalam hati. Kalau hakikat bawa naik syariat, habis terbarai. Jaga benda ni, jaga. Sekarang ni kumpulan-kumpulan yang baru-baru ni belajar hakikat, dia nak menolak syariat tu. Dia menzahirkan hakikat. Dia tak boleh. Hakikat ni dia duduk di hati kita. Syariat berjalan macam biasa. Dalam hadis sahih tu, Nabi kata kita kena makan binatang yang kita sembelih. Betul, seorang kafir, orang di Madinah yang tanya ni kaum musyrikin, wahai Muhammad, kenapa kita kena makan binatang yang kita sembelih, bukan yang Allah sembelih? Dan dengan tu dibangkai dalam hadis lah. Okay, maksudnya betul juga, patutnya boleh makan mana-mana sebab yang mati tu Allah yang sembelih, ibarat dia. Tak boleh, kena sebut nama Allah boleh makan. Jadi kita sekarang ni meraihkan syariat. Syariat, menegakkan syariat. Ikat dalam hati. Satu lagi. Satu hari dia hadis sahih dalam Al-Quran. Atuk baca sekarang ni, kalau di mana masjid ke di mana surah, main dalil Al-Quran hadis dalam Quran. Tak baca hadis lain. Satu hari Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah, tidur rumah Rasulullah. Itu bila malam Rasulullah kejut. Tak nak solat, Nabi bangun 1/3 malam, 2/3 malam tu bangun. Tak nak solat malam ke? Kan? Dia malam ke? Sayyidina Ali kata, kita kan dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah gerak kamu jangan bangun. Kan? Lagi Allah tak gerak kamu jangan bangun. Jadi Ali kan dia tak salah pun. Yang ajar dia begitu Nabi ya. Semua Allah kan. Tapi Nabi kata apa? Dia bangun Nabi tepuk kepala dia 3 kali kan, 2 kali. Dalam manusia banyak dah lalih. Dia bangun dah. Apa pengajaran kita boleh ambil? Menegakkan syariat tu. Meraihkan Nabi. Ini yang kita kena buat. Hakikat dia duduk dalam. Memang semua Allah buat baik buruk. Tapi datang syariat amar ma'ruf nahi munkar. Jangan buat munkar.
Tapi kalau terbuat juga, undang-undang dia harus. Ada satu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Allah dalil hadis ni orang jarang baca, orang tak mau baca. Lagi orang anggap ni dah hadis dalam Quran ni hadis ni. Dalam Quran Muzazzam kan. Atuk baca. Orang lain jarang di masjid surau jarang sebar. Hadis ni. Mungkin untuk orang tertentu ke. Orang cakap atau Abu Hurairah mendengar Nabi berkata, Rasulullah kata tidak ada dipanggil al-lamam ni dosa kecil. Al-lamam ni kecil. Setiap anak Adam telah Allah tentukan bahagiannya dalam perbuatan zina. Yang pasti terjadi, tak mungkin dia hindari. Pertama zina mata. Kedua zina mulut, pengumpaan. Ketiga zina nafsu, keempat zina kemaluan. Itu yang dalam hadis itu dia kata ini yang terakhir punya zina. Tapi dia tulis al-lamam dosa kecil. Hadis-hadis lain dia kata pertengahan hadis kan, zina dosa besar. Main benda ni. Sekarang mana? Kita bukan Atuk cakap begini bukan nak menjadi kita buat dosa, bukan. Tak mau. Nak bagi faham ni macam ni. Baik. Kita tak berilah dosa kemaluan tu. Okey, dosa mata. Setiap anak Adam telah ditentukan bahagiannya, telah Allah bukan tinggal tentukan. Setiap anak Adam telah Allah tentukan bahagian perbuatan zina yang pasti terjadi, tak mungkin dia hindari. Okey. Pertama zina mata. Berapa kuat kita menahan mata tak tengok orang bukan muhrim. Sampai hari ni kita selalu gagal. Pasar, orang kahwin. Betul. Jadi kena tu benda tu bertepi tak? Ya, bertepi, wajib Allah bagi jadi. Sebenarnya Allah bila letak kita ke untung baik untung buruk tu, itu yang kita tadi tu. Sekarang kita nak menegakkan syariat. Datang surah An-Nur, wahai lelaki beriman, jangan tundukkan pandang kamu melihat mereka bukan muhrim. Tu dari Al-Quran tu. Kena ikut yang tu. Yang ini lebih kepada nak bagi peluang kita taubat. Kita terkena astagfirullah, yang kata sebanyak dosa kamu macam tu yang alamam ni, setinggi gunung aku ampun bila kamu. Jadi kita minta ampun bukan untuk sebut dosa, nak bagi faham. Sebenarnya kita buat taubat kerana kita Nabi buat 70 kali, 100 kali tak buat dosa. Jadi okey, apa maksud maksud? Perlakuan macam kita bagi dosa lah. Berlaku pada dan juga sahabat. Tapi Allah tak kira. Martabat mereka suci. Satu hari Sayyidina Abu Bakar. Ni dalam hadis Sahih Quran ni. Ada dalam hadis. Ya Allah, Abu Bakar baik dalam solat lah. Tak kira tujuh akhir lah, sebelum salam lah. Dia macam doa kan. Nabi kata, Abu Bakar, saya susah ke diri kau. Kalau sujud tu, minta dosa zalim kau. Kau banyak menzalimi diri kau. Kita kata Abu Bakar, orang terbaik setelah Nabi, menzalimkan diri sendiri. Buat dosa zalim sendiri. Pertama, maaf apa manusia. Dari pagi sampai petang, Allah urus masa. Sampai time kita untung tak ada kat sial. Betul-betul sial. Satu hadis Bukhari, hadis Sahih, Allah kata hadis kursi, hamba-Ku sudah menyakiti aku. Mereka cela masa. Mereka isbat kesalahan pada masa. Dan aku masa. Ini dosa yang melalui diri sendiri. Dosa ni siapa berani jamin dia tak buat? Minta maaf. Saya filat merah, Allah merah pula. Siapa bagi merah tu? Allah, tapi yang korang kenapa? Kan? Ataupun
Kamu kata bukan benda ni. Itu anak. Ni. Dia tak ni. Tak ada ya. Yang ni ada. Ni aku benci. Orang tak guna. Nampak? Sedangkan anak buat balik tu, kan? Bila seorang memberi satu pada kamu, kamu tak apa yang beri tu Allah, kamu syirik itu juga. Allah yang bagi yang benda. Memang kau nak warna merah, dia buat balik kuning. Dia tu orang. Tak. Dia marah. Itu nama dia mencela masa. Kita. Dosa ni susah orang kata. Kita maksud. Jangan. Bakar pun kena. Bakar bukan dosa. Tengok aurat. Dia dosa ni. Abu Bakar. Rasulullah ke Khalid bagi parlimen perang. Yang tak suka siapa? Sayyidina Umar. Umar tak suka Khalid. Kenapa Umar tak suka Khalid? Bila mungkin Abu Bakar Umar punya dengan kan bila Umar tak suka tu dia kena dia harus lah. Kena dia. Nampak? Kena. Abu Bakar pun kena. Tahu? Tak cerita kau pergi sujud minta ampun dosa kau zalim diri sendiri. Tadi Suhail ni Abu Bakar pun kena buat lagi kita kan. Ni hari-hari ni buat dosa ni. Jaga ni hari dosa. Jadi kita bila macam ni kita muhasabah diri kita, tapi dosa ni bukan dosa syirik. Dan kita jaga satu, Tuhan kata, aku berjanji tidak akan menyeksa hamba aku yang tak sekutukan aku. Dosa lain setinggi gunung sebanyak buih lautan, aku ampun. Jadi Tapi tanya tu ada hadis yang tu lah. Apa kau tahu jangan kau beritahu orang hadis, tapi hadis tu saya ada. Macam mana tu? Dia ada apa? Tapi dah sebab. Hadis ni dalam Al-Quran. Al-Quran satu dunia. Hadis Muaz bin Jabal naik kedai tu. Itu Nabi tak bagi Muaz sewa. Satu hari Rasulullah mendengar dengan Muaz bin Jabal. Hadis sahih ni, Bukhari ni. Ya Muaz, tahu tak apakah hak Allah yang hak kita yang Allah pegang? Allah kata hanya Allah Rasul yang tahu. Tahu tak apa hak Allah yang kita pegang? Tak tahu juga kan, Allah Rasul. Sebenarnya hak Allah yang kita pegang, kita kena sembah dia dengan menyekutukan dia dengan satu. Dia tu kan. Lepas tu yang satu lagi, apakah hak kita yang Allah pegang? Allah berjanji tidak akan menyeksa hamba-Nya tidak menyekutukan dia. Wah, apa Muaz kata, wah ni bagus ni. Boleh cerita pada orang. Jangan. Nabi kata, nanti mereka pasrah. Sebab tu mereka tak nak usaha lah. Serah pada Allah je. Jadi sebenarnya nak tunjuk hadis tu, syirik ni dosa yang sangat dahsyat, tak ampun langsung. Bila dia sekutukan Allah, dia syirik kan. Kalau kita tak syirik, amal ibadat tak ada lagi. Allah terima. Tinggi amat syirik, tak syirik. Tapi benda ni tak disebar kat orang. Sebar orang, pasal kat semayang nak pergi masjid. Aku yang penting aku dah tauhid. Aku tak syirik. Kacau. Sebab dia kan siapa? Tapi bila ayat Muaz dia macam aku tak kena tau. Hadiah daripada Nabi kan. Nabi dah wafat lama. Aku bagilah hebat. Masuk dalam satu dunia tau. Tapi nak bagi kita pengajaran. Dosa syirik jangan sentuh. Kadang kita jadi satu hikmah bagi kita. Yang ni kena kabut lah saya bro. Tak apa. Yang penting buat. Tinggal tak tinggal. Tapi aku sebenarnya Allah tak terima. Aku takut jangan hisap tak terima. Kita kau syirik tak? Tak ada lah. Jalan. Contoh, kita balik jauh jamak kasar katakan. Kata ada fatwa mengatakan kita kena balik jauh bawa anak-anak kecil. Macam nak bawa anak kecil. Balik katakan daripada utara negeri kejuban. Pukul 3 pagi isyak tak semayang lagi. Maghrib tak semayang lagi. Jalan jam. Kan? Anak berhenti sembahyang pukul 3 pagi. RNA sunyi. Keselamatan dalam kereta kan. Mana nak buat nak sembahyang ni? Sembahyang tak boleh kan? Hari tu balik mandi rumah betul, rumah sendiri. Sembahyang 3, maghrib 4. Isyak. Jamak hari tu je.
Dia boleh kan? Boleh ya. Tanpa kasar jamak. Atas sebab Oh, keselamatan. ya. Jangan kasar. Jamak. Jamak. Ah, 3 ya. maghrib Ya. sebab atas rasa keselamatan. Tanpa Rumah mandi betul. Ni apa Dr. Mazhar pernah. Jangan keinginan. Jadi atas sebab tu kita kata aku macam tak yakin yang dah yang penting kau syirik. Mana boleh syirik? Ini Allah. Islam mudah. Macam hari Allah Jumaat. mudah. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat lah hari yang kita boleh tinggal solat Jumaat sembahyang jamak kasar. Hari Jumaat. Kalau kita musafir. Hari lain tak boleh. Ada orang tak dia nak cari masjid juga. Boleh. Tak masalah. Tapi diberi keringanan jamak kasar. Puasa. Kalau ada orang jumpa masjid, Jumaat 2, asar 2. Kalau tak jumpa, kita jalan jauh. Nak masuk dalam Jumaat kan? Aku tak tahu mana negeri mana. Aku ni Perak mana dulu. Botak kan muka kita tak pergi kan. Kan pergilah jalan cem dalam kereta anak-anak semua ramai. Nak tinggalkan 4 orang. Kita begitu. Itu saya kata tadi. Sebenarnya tauhid dia duduk di atas daripada amal. Sebab tu dalam surah Qul-Huwallahu Ahad kata kalau Imam Ahmad surah Wal-Asri demi masa semua manusia rugi ketika mereka beriman dan beramal soleh. Iman tu tauhid lah dulu. Kait dengan hadis Muaz tadi sebenarnya tak soal kita ibadat datang kan. Jadi orang tanya tu macam mana yang kata bila kita dekat kubur tu sembahyang jadi lembaga, puasa jadi lembaga. Bila malaikat tanya tiba-tiba puasa kata jangan datang, aku ni punya puasa, jangan datang. Kita duduk tidur je. Kita kata riwayat tu datang di mana-mana. Hadis ke Quran tak ada. Kan tak ada hadis ke hadis riwayat siapa tu. Atau ni kata-kata ulama ke apa. Kita duduk dengar dah lama cerita ni. Lembaga atau lembaga. Dia soalan pertama. Tengok di alam roh. Ni cerita Rob tau. Rob Tuhan. Alastu bi rabbikum. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Kata alam roh. Tuhan ni sampai alam dunia la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada wali Tuhan Masuk alam barga. Apa? Rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Allah. Kenapa dia tanya Tuhan Kenapa dia kata Allah Tuhan kamu kan? Kata Tuhan yang dia kata apa beza Allah dengan Tuhan? Sama Tuhan tu Allah Tuhan. Salah tu. Allah adalah nama bagi Tuhan. Allah ada banyak, Tuhan ada banyak nama lagi. Tapi kita Tuhan kita hanya Allah. Apa itu Tuhan? Tuhan ni yang masuk hati. Kalau Tuhan tak masuk dalam hati, dalam hati kita ada Tuhan yang bernama aku. Aku situ, aku sini. Kita tak kerana aku, kau susah hidup kau. Kerana aku, tolong kau tu. Jadi unjuk kan. Tutup ni kita jangan sampai terlihat ada diri. Ni kalau kerana tak idea aku ni, tak jadi kerja ni. Apa benda mudah yang tak boleh buat. Kau dah menghina orang. Terus aku Sombong ni sahabat tanya Nabi ya Allah, sombong ni rumah besar ke pakaian mewah tak? Sombong ni dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis. Meremehkan orang. Apa benda yang dia buat? Tengok aku memang buat. Sombong tu. Ataupun kau pakai kasut berapa ringgit? Belilah kasut mahal sikit. Sedangkan dia anak amal 5-6. Dia kerja pakai kasut lusuh je. Kasut pun tak tukar. Sebab apa nak sara anak isteri tak kerja. Kita datang, kita jenis orang apa sengket kau ni. Itu sombong. Meremehkan dia. Kita tak tahu ekonomi dia macam mana. Kan? Jangan. Ini nama-nama dia sombong. Bila kata sombong gitu tak boleh. Jadi kita kata nak masuk Tuhan yang benar Allah. Yang pegang sampai mati Tadi pada akidah kau belajar tauhid kat mana? Aja. Tanda beza hukum makan animal Allah kan.
Tanda beza apa? Kita sebelum satu dunia, satu Malaysia, mesti kenal perbezaan Allah dengan makhluk tu. Apa perbezaan yang jelas antara Allah makhluk? Semua makhluk bertepi dulu. Allah yang cakap lagi. Bila bertepi, dia mengambil lapang sekadar zat. Yang dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Itu kena pegang sampai mati. Okey. Sekarang kita sihat. Sampai bila sihat tu? Dia ada tepi, dia ada sihat sebadan dia. Sampai hari Rabu. Khamis, Allah bagi sakit pula. Sampai Jumaat. Okey. Sihat tepi, main sakit tepi. Makan ubat, pergi doktor, sembuh. Jumaat tu, Sabtu sampai Ahad, sampai minggu depan, sihat. Sampai minggu depan, demam balik. Sihat tepi, sihat tepi, sakit tepi, satu tepi, tembuh satu tepi, tembuh satu tepi, jumpa satu tepi, tiap-tiap bertepi. Wajib pada akal mengatakan benda tu Allah yang bagi jadi. Mustahil jadi. Tu pemakai data. Kuasa Allah pula tak nyata. Tak nyatakan. Allah tak boleh dilihat dengan penglihatan. Dalam surah ni tadi, baca tadi, orang kata dia tidak boleh dilihat oleh mata. Surah ni, surah Al-An'am, dia kata 102, itu adalah Allah, Tuhan kamu, dia ada Tuhan selain dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia pemelihara segala sesuatu. Dan dia tidak dapat dicapai oleh perhatian mata, manakala dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Nampak kita tak boleh capai Allah dengan mata, tak boleh tengok Allah dia boleh kan? Itu kata Allah kata aku melihat pada matamu, mendengar pada telingamu. Kan? Maksudnya bergerak pada nafsu. Bila sebut bergerak pada nafsu, kita kait dengan hadis tadi, hadis dia kata macam nasib zaman lah. Orang semua tahu sebab 4 tahun, 4 tahun. Dia seorang ilmu banyak. Time dia nak kena, dia nak disabit tu, ketika tu dah takdir dia. Dia tak boleh elak. Setiap anak Adam tentukan Allah tentukan bahagian pertama. Pas jadi tak boleh dia. Nampak? Kita dari segi zahir, itulah nama je ustaz. Ada berapa orang. Tapi orang saja yang tahu. Yang takdir tu sampai kat dia. Sampai dia tak boleh fikir, bila dia kena baru dia sedar. Kan macam tu. Macam orang bunuh orang lah. Dia tak ambil kesalahan, gari, apa ketikam dia. Saya kata orang cakap, masa saya tikam ni saya ingat apa. Saya ingat depan saya ni macam bukan orang, semua kodok je. Tapi dia berlaku, nak sampai takdir tu. Bukan boleh kawal, benda tu dah tersurat. Tidak sekali akan menimpa mereka apa yang telah. Dia tak akan begitu. Kata, tiap-tiap bertepi wajib pada agama ramai yang jadi. Jadi ni mustahil. Harus Allah nak menzahirkan kehendak dia, harus dia terima. Bila dia taubat, di sana dapat kelegaan di syurga. Tu kata, orang kita jangan menghina orang kerana apa? Kerana, ini masuk neraka punya jahat. Kan? Itu Allah. Orang kata, saya ni tak pakai tudung, mayang juga, masuk neraka saya ni. Dia kalau dia tanya gitu kan, saya ni banyak masyarakat, saya mati masuk neraka. Saya kata sekarang ni neraka syurga kita tak tahu. Yang tahu Allah je. Kau tanya Pak Cik mana, saya tahu. Kan? Kalau kata kau masuk neraka, saat lagi orang yang tu kan jadi sama ni Allah bagi ni tinggal Allah. Dia boleh banyak ni. Empat ambil dia punya pahala bagi kau. Masuk surga. Jadi macam mana nak tuduh orang yang salah masuk neraka? Kan? Jangan buat pasal. Sebab tu kita jaga diri kita. Tauhid kita jaga. Okey, atau nak terangkan tauhid pada malam ni, nak supaya boleh pegang. Baik, pertama sekali tadi tauhid hukum akal. Pertama, tanda beza Allah makhluk, mesti terima akidah sampai makhluk itu dulu. Tapi mengambil lapang pelan laku susah, tapi
Nak